Pencapaian beliau yang paling besar dan diingati sampai sekarang ialah Corpus Juris Civilis yang bermaksud Kitab Undang-Undang Sivil. Masa Justinian ni naik jadi pemerintah, beliau terus tugaskan seorang pakar undang-undang yang bernama Tribonia untuk kumpulkan nota, ulasan dan catatan sistem undang-undang Rom. Lepas dah kumpulkan semua tu, Justinian minta Tribonia ni susunkan balik dan jadikan teks rujukan yang kemudiannya menjadi asas kepada pelaksanaan undang-undang. Kitab ni dikarang dalam bahasa Latin dan dibahagi kepada 4 bahagian secara berperingkat. Yang pertama, Codex Constitutionum atau Codex Justinianus yang dikarang sejak Justinian dilantik jadi maharaja. Bahagian ni dilengkapi dengan koleksi undang-undang lama yang disusun semula. Dalam bahagian ni juga ada ditulis undang-undang berkaitan dengan aktiviti bid'ah dalam agama Kristian, Ortodoks dan kepercayaan paganism. Yang kedua, Digesta atau Pandektai yang disusun antara tahun 530 sampai 533 Masihi. Bahagian ni merangkumkan koleksi pendapat pakar undang-undang yang famous dekat Rom. Yang ketiga, Institutiones yang diolah dan diterbitkan pada tahun 533 Masihi. Bahagian ni dijadikan buku teks rasmi untuk pelajar undang-undang Empire Byzantine. Akhir sekali, Novelle Constitutiones yang berjaya disiapkan pada tahun 565 Masihi lepas je kematian Maharaja Justinian. Bahagian ni mengumpulkan koleksi undang-undang baru yang diperkenalkan oleh Justinian. Corpus Juris Civilis ni bukan je dah jadi asas undang-undang dekat Byzantine, tapi dah jadi sumber rujukan kepada sistem perundangan moden dekat wilayah Eropah Barat sampai ke hari ini.